Isu My Kiosk tu yang paling ni lah, bagi saya epic lah you all punya perjuangan lately ni, yang nampak isu rakyat itu. Betul, ramai lagi. Banyak lagi lah. Itu yang kita sedang usahakan. Marah betul DAP dengan you all. Marah. Kalau akaun TikTok saya, Siuman, Yvonne jangan lupa. Yvonne. Ada juga beberapa rakan-rakan dari pemuda MCA Johor ya, juga sangat aktif. Sampai kan saya punya akaun TikTok pun dah kena shadow ban. Kita pun dah tak boleh nak buat konten. Buat pun orang tak nampak, orang tak like, sendu kan. Sebab apa dia dah shadow ban? Tu atas video apa, boleh tahu ke? Banyak. Saya kena tunjuk, nanti saya tunjuk. Dia boleh nampak di situ. Semuanya not available lagi. So, tapi tak apa. You boleh cuba sekat message saya ataupun rakan-rakan saya. Tapi you tak boleh sekat kemarahan rakyat terhadap kamu. Itulah yang kita belajar daripada kesilapan Barisan Nasional dahulunya. Apabila kita cuba nak menidakkan sentimen kemarahan rakyat terhadap kita dengan menekan dan menutup mulut. Kita boleh tutup mulut pengkritik, tapi kita tidak boleh menutup minda rakyat. Itu yang lebih penting. Hari ini kita bersuara untuk rakyat. Bukan kita nak condemn kerajaan semata-mata, tetapi kita mahukan supaya kerajaan, kerana kita juga sebahagian daripada kerajaan, technically. Walaupun mungkin tak ikhlas, terpaksa kahwin paksa lah tetapi kita ambil tanggungjawab bahawa kita sebahagian daripada kerajaan. Tapi macam pembangkang je. Bukan sebab macam pembangkang. Memang pembangkang. Memang kita akan bersuara kerana kita mahukan semak dan imbang. Soal kahwin paksa itu tidak timbul. Dah kahwin pun. Soalnya adalah tanggungjawab kita terhadap rakyat. Bercerai tak kakak? Itu kita tunggu dan lihat. Macam ada je. Kita tidak mahu cerai nanti rujuk balik. Cerai rujuk balik. Kalau dalam Islam ni dia kata ni gantung. Gantung tak bertali. Gantung tak bertali. Kita bukan gantung tak bertali. Kita bergantung pada keadaan. So itu yang penting. Maksud saya, kita akan tetap bersuara. Kerana apa? Kerana sekiranya ditakdirkanlah jodoh kita tak berpanjangan, rakyat akan mula bertanya pada kita, kenapa sekarang bersuara? Betul. Dahulunya, masa kamu bersama, kamu langsung tidak bersuara. MCA juga perlu belajar daripada kesilapan dahulu, di mana kita terlalu bergantung kepada orang lain dan terlalu menjaga hati orang lain, sehingga kan kita tidak berani bersuara dan akhirnya rakyat menolak kita. Kerana kita tidak mewakili suara mereka. Kita tidak berani bersuara untuk mereka. Maka itulah, atas prinsip itu juga kita cadangkan supaya kita perlu stay truthful lah. Kita kena berani kerana benar. Kita kena bersuara untuk rakyat. Tak kala kebanyakan suara-suara yang orang kata melawan ini sudah dimatikan.